Apakah hukum kita ambil makanan dekat kenduri kahwin buat balik rumah? Contohnya apa balik? Dia kenduri kahwin, dia makan apa balik, sedap ah. Dia pun ambil 2 keping nak balik rumah. Boleh tak? Tak boleh. Lagu mana nak ambil? Beritahu tuan rumah. Okey? Kerana urusnya dihidangkan di situ orang makan. Lepas tu kita nak bawa keluar makanan yang dihidangkan di situ, beritahu sepatah. Nampak? Cik Mak Haji Mak kita rasa sekeping lagi sedap ronggo apa balik. Payah dah nak cari sedap gini. Jadi saya nak ambil sekeping lagi nak bawa balik di rumah, nak makan karang pula paman yang so. Jemaah kata tak ada masalah, dah boleh. Dah boleh kena atur balik. Faham lagi? Kalau kata boleh, baru ambil buku. Dah tak boleh, jangan ada tebang lah. Faham lagi? Dia dah kita bayar dah. Bayar pun tak boleh. Dah mana orang. Lepas tu jangan awak lebih kurang orang. Okey? Jangan. Kita ni pakai ambil. Lala baru dengar. Kata haram. Bila haram, lala kau dengar sakit hati ke ustaz. Nampak dia kata kerah kat ustaz ni. Mana kerah. Tanya blok seorang ni haram juga. 5 orang ustaz. Haram dah ke? Hak kenang dia tak haram sangat. Dia macam awal-awal makruh gitu. Ni baru ustaz. Habis. Kena dengan dia dah. Nampak gua ni. Kita tak berani nak pindah-pindah hukum. Kabar sepatah apa salahnya? Tak. Nak buat balik 2 keping. Saya rajin. Saya pernah pergi di mana tak lupa dah. Dia ada karipak. Karipak dia sedap sungguh. Dengan ubi, dengan daging kau sedap, dengan hamba. Kata tu hamba, sedap karipak dia buat. Kata orang lah buat. Nak minta sikit boleh buat balik. Boleh. Dia pun bola supik. Banyak kok, Yui. Okey, Yui sikit takut aku kata lah cakap apa. Jadi, Yui banyak. Tak apalah halal. Tapi minta. Minta. Tak usah malu. Sedap minta. Betul tak? Jangan ambil orang.